Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Pagi ini saya nak kongsikan dengan anda satu lagi pot sarapan yang menarik di Kota Damansara. Lokasinya terletak di Uptown, Kota Damansara. Kalau rasa rindu nak makan makanan Kelantan, kat sinilah tempatnya. Gerai Makan. Beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari. Terdapat berbagai nasi bungkus dari Kelantan. Ada nasi belauk, nasi dagang, nasi daging kerutuk, nasi kerabu, nasi tumpang dan macam-macam jenis nasi serta kuih muih Kelantan ada kat sini. Boleh rambang mata dibuatnya. Disebabkan hari ini hari Sabtu dan kami sampai pun dah agak lewat, banyak juga yang dah habis. Selain daripada itu, ada juga roti canai, lempeng, roti jala, sate dan macam-macam lagi. Etok salai pun ada juga. Ni antara yang kami order: lempeng, pulut pagi, sate, roti canai dan beberapa jenis kuih dan etok salai. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan tu bolehlah layan abang ni basking. Hanya suara seakan menyanyi melendangkan lagu syahdu ketika ku terbangun merenung gambar sayangku. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.